bang. Habis tu, aku yang teruk. Dia orang bukan mahram berzina dengan isteri aku. Ha? Macam tu ke? Oh. Cukuplah dengan tuduhan tu, bang. Mana suami saya yang dulu janji takkan buruk sangka dengan isteri dia. Yo, tunggulah. Saya kejap. Jeff! Itulah cakap, jangan lari. Brisk walk je. You tu dah banyak sakit. Ha? Macam manis lah, gaut, buah pinggang rosak lah, pankreas, jantung lagi. Ini banyak bunyi lah. Tolonglah, sakit ni. Okey, memang. Aduh. Buruk tu. I tahu you sayang I. Ha? And I terima lamaran you. Ha? 3 tahun baru nak lama. Hari-hari tahu tunggu. Macam mana dia tahu pula ni? Tada! Kau pakai dah? Jom. Buat kerja kantor. Masa nak beli cincin ni, you kan nak cukup duit minta I transfer. Yang you bagi QR code emas tu, dah kenapa? Sebab you tak sangka bukan I pula kan? Asal apa? Yelah, buatnya I beli cincin tu untuk perempuan I. Perempuan lain? Masa I? I kata sehusnuzon dengan apa yang you buat. You pun kena husnuzon dengan apa yang I buat. Promise sayang? Abang Udin. Ya, San. Saya nak minta tolong boleh? Tolong apa, San? Angkat meja masuk dalam. Boleh. San nak buat apa dengan meja ni? Nak sambut first anniversary kami. Oh, Jia dah tahu ni? Kalau dah tahu, tak surprise lah bang. Oh, ya ke? Okey, jom. Terima kasih lah Abang Udin. Baik, sama-sama. Tu pun Jia dah sampai? Tak guna punya Udin. Aku tak ada rumah ini yang kau buat. Sepupu. Pulak lah untuk kenyataan nanti. Jia. Kau buat apa dengan bini aku? Allah, bang! Kau ni sat. Kau pergi balik. Kau salah faham ni. Kau pergi balik. Kau pergi balik. Balik! Allah Akbar. Yang, masak apa ni? Nasi goreng ya? Saya tak masak ke ni? Kalau favourite abang tak ada ni. Yang, abang tanya ni, apa dia? Saya tak sihat hari ni. Sebab tu tak masak. Lepas tu minta tolong Abang Udin belikan. Oh. Abang jangan fikir bukan-bukan pula. Abang Udin tadi dia nak pergi beli bungkus dekat Mak Long. Itu yang minta tolong dia. Lagipun saya tengok abang macam letih saja. Kau ni? Sakit bang. Ha? Sakit. Kau fikir letih aku je, ha? Aku. Kau ada hubungan dengan dia? Syek-syek Abang Udin, ha? Dia cuma nak tolong je bang. Lagipun dia kan sepupu saya. Kalau kau dah buat pun, kau takkan mengaku punya depan aku. Ha? Kau dah sedap dengan dia, lepas tu kau nak nangis? Ha? Apa bang merepek ni? Dia tu sepupu saya lah. Aku cukup pantang kalau perempuan naik suara dengan aku. Ha? Kau tu isteri aku. Ha? Seorang isteri yang baik perlu taat perintah suami. Ha? Kau bodoh. Kau tak tahu perintah Tuhan. Ha? Saya tak tahu tu lah bang.
tu aku yang teruk. Biar orang bukan mahram berzina dengan isteri aku. Ha? Macam itu ke? Wah. Cukuplah dengan tuduhan abang tu. Mana suami saya yang dulu janji tak akan buruk sangka dengan isteri dia.